Masalah Malaysia sekarang Malaysia berbeza dengan negara lain. Pertama, di negara lain pemimpin, orang politik memikirkan masalah rakyat. Orang politik duduk je fikir, oh rakyat itu, rakyat ini, rakyat itu, okey. Tetapi di Malaysia, rakyat sibuk fikir masalah pemimpin. Kan, bocor itulah ni masalah apa semua kan. Masalah pemilihan PKR kita disajikan 2 bulan lebih, tidak ada langsung persoalan naik harga gas, naik harga minyak, tak ada bincang apa. Yang bincang pertembungan kuasa turmoil je. Rakyat dipaksa membincangkan masalah pemimpin. Kedua ialah ini hanya pengulangan skrip. Saya ulang sekali lagi. Kena faham, dengar betul-betul. Pertama, kenapa jadi 16 September? 16 September jadi pertama selepas ada kemenangan paling besar PKR kali pertama 2008. Menang Selangor, banyak ahli parlimen menang kan. Jadi ada beberapa tycoon mendekati ahli-ahli parlimen PKR. Saya bercakap ni berdasarkan saya ahli majlis pimpinan tertinggi PKR pada ketika tu. Banyak yang cuba dibeli. Dah ada beberapa orang pun dah terbang, dah pergi. Maka selepas saja itu Anwar telah melancarkan 16 September. Anwar lancar 16 September ni dengan cara macam mana? Dengan cara untuk apa? Pertama, untuk jaga orang-orang dia. Bukan untuk pancing sana lagi, untuk jaga orang sendiri. Jaga orang sendiri dengan bagi tahu dekat semua orang, kau lompat, mampus kau orang sebab kita nak edi kerajaan. Oh, jadi tak edi lah. Maknanya kau datang tawaran, tak ada lompat lah. Tetapi bangangnya Barisan Nasional pada ketika itu panik. Sampai bawa lari ahli parlimen pergi Taiwan dan sebagainya kan. Sebenarnya tidak ada. Tapi saya mengaku adalah seorang dua yang mula terbeli dan panik pada ketika itu. Kedua ialah untuk meyakinkan benda tu, Anwar ni create drama pandai. Dia telah beli seorang, dia kesan ada orang UMNO di Perak sedang bermasalah. Maka dia belilah seorang adun, quote unquote beli adun daripada Perak untuk lompat masuk. Tetapi kerana percaturan Anwar itulah Barisan Nasional telah meletakkan serangan balas dengan merampas kerajaan Nizar. Kerajaan Nizar jatuh sebab apa? Kerajaan Nizar dan PAS di Perak pada ketika itu, Pakatan Rakyat pada ketika itu jatuh kenapa? Kerana Anwar beli. Anwar yang mulakan beli seorang adun dengan melebarkan benci DAP dan sebagainya kan. Jadi oleh kerana itu, Anwar tengok adun dah boleh lompat. Jadi yang lain semua bertambah goyang lah. Jadi dalam pada masa yang tu, akhirnya saya tersedar satu elemen kita lupa. Rupanya Anwar buat semua benda tu adalah kerana Saiful dah mula buat perangai. Liwat ni berlaku banyak kali tau. Sebelum daripada kes di kondo tu. Liwat ni dah berlaku banyak kali, dah try banyak kali. Saiful dah mula, Anwar dah mula kesan Saiful jumpa orang ni, Saiful jumpa orang tu, bercerita pasal Anwar henjut dia. Jadi oleh kerana tu, Anwar kena mencipta satu benda yang jauh lebih besar. Saya kata benda ni macam mana? Contohnya, ketika malam Saiful buat laporan polis, ketika tu semua PKR berkumpul di Quality Hotel. Dah tutup pun dah Quality Hotel kan. Quality Hotel Shah Alam. Saya daripada Melaka, saya diarahkan terus pergi ke Quality Hotel. Sampai di Quality Hotel, bincang-bincang, Anwar cakap kita kena cari benda besar. Kita kena create benda besar. Antara benda besar dia ialah untuk menutup kes Saiful ni kerana Anwar nak mengambil alih kerajaan, maka kerajaan tengah pasang sniper nak bunuh dia. Jadi oleh kerana itu kena lari ke kedutaan Turki. Semua kena faham, Anwar tak lari ke kedutaan Turki pun sebenarnya malam tu. Ni pakcik engkau terlibat kan. Anwar tak lari ke kedutaan Turki. Sebab untuk masuk dalam kompaun kedutaan, dia perlu jadi pelarian politik. Untuk sesebuah negara seperti Turki, dia kena keputusan Mahkamah Tinggi Turki memutuskan orang ni menjadi pelarian politik. Maka benda itu tidak berlaku. Jadi sebenarnya Anwar pergi mana? Subuh itu Anwar telah lari ke rumah sewa Duta Turki. Duta Turki belakang tu dia ada rumah dia yang dia sewa kan. Jadi di rumah itulah dia duduk, bukan di kedutaan Turki. Di rumah sewa Duta Turki kan Anwar lari. Dan create dia, Anwar cuba nak dibunuh kan. Lepas tu drama demi drama dan akhirnya 16 September gagal sebab ada usaha nak menjatuhkan itu ini. Tapi cerita ni semua wayak. Pertama adalah kerana ahli parlimen dia nak lompat. Kedua ialah nak menutup kes Saiful. Itu je 16 September ni. Okey, hari ni apa berlaku? Pertama, Anwar create wayak. Rundingan Zafrul nak masuk ni dah lama dah. Zafrul nak masuk kan. Dan akhirnya tak dapat kerana Zafrul nak edi Menteri Besar Selangor. DAP Selangor, Pentadbiran Selangor malah lebih sayangkan Amir. Amir lebih jaga dia orang ni. Jadi dia orang tak nak Zafrul masuk. Dan isu kelemahan pentadbiran Zafrul ni UMNO Kota Raja pun benci dengan dia, mesyuarat
setahun tak mesyuarat UMNO Kota Raja. Saya bagi tahu saudara, pergi tanya UMNO Kota Raja, setahun lebih tak mesyuarat. Jadi orang tahu bahawa memang tak boleh, Zafrul ni memang tak boleh. Jadi hakikat dia ialah Selangor memang tolak dia. Rundingan ni tak tahu lagi ni nak pergi mana, tak habis lagi. Maka kerana kes ini dah berjalan macam ni, tak boleh selesai dengan kes dadah pun tak boleh selesai pun semua ni, maka okey Zafrul masuk sekarang. Perbum kan, berterabur semua benda. Akhirnya UMNO di bawah pun retaliate. UMNO di bawah marah. Zahid dah panik. Zahid tak bolehlah marah Anwar. Zahid takkan marah Anwar. UMNO jangan nak belagak sebab Zahid telah menjadikan UMNO kaldai terbaik untuk PHDP ni. UMNO takkan buat apa pun lah. Anwar pijak, Anwar kencing pun dekat UMNO takkan buat apa. Jadi bila benda ni panik, akhirnya Zahid telah bawa kepala-kepala UMNO termasuk anak Najib pergi ke London. Oh, sekarang ya? Ya, pergi ke London, pampered semua kan. Pergi ke London. Maka cuba tengok orang yang pergi London ni, ada ketua bahagian tu, berhenti sebentar, merehatkan minda. Dalam status Facebook kan, semua dapat pergi London, seronok, jaga. Yang kecoh ni UMNO bawah ni je. Pumpang kan. Jadi itu pun menyebabkan Anwar panik. Bung Mukhtar yang kes mahkamah mula sangkut di Sabah, ni dah berterabur ni. Dalam kerajaan dia dah berterabur. Jadi untuk itu, dia pasti akan lancar. Kalau saudara-saudara ingat 3-4 hari lepas, dia lancar melalui Saitro dia 10 orang PN pembangkang akan sokong Perdana Menteri. Betul. Tapi Anwar, ni pakcik ni sama dengan kau dulu. Kita boleh baca. Kerana itu akhirnya Gomo tembak dulu. Gomo tembak 11 orang ahli parlimen kau, Rafizi dan sebagainya, yang sekarang ni membogel sesama dia orang, akan menyatakan sokongan dan sebagainya. Akhirnya skrip dah terabur. Ya tak ya apa semua kan. Akhirnya dia tembak juga apa hari lepas, tapi cerita tu cair lah, dah tak laku. Anwar dalam keadaan panik. Selalu dia buat jadi, dia tipu orang jadi, dia ni jadi kan. Tapi saya nak beritahu Cikgu Bat ada belah sini, kau jangan main-main. Kan. Dan saya bagi tahu Yusof Router ni kalau silap gaya, dia akan jadi punca kejatuhan yang paling hina Anwar Ibrahim. Brain pendek pesan dah. Dadu yang sama tak boleh baling banyak kali. Sekian, terima kasih.